Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tahun 2025, tahun pendidikan paling bersejarah bagi Sabah. Dari pembaikan sekolah daif, perluasan sekolah K9, ketersediaan peruntukan penyelenggaraan, sehinggalah pembinaan sekolah baharu dan hub pendidikan tuaran. Kesemua ini adalah demi anak-anak Sabah yang tercinta kita. Kerajaan fokus berusaha untuk membangunkan semula sekolah-sekolah daif di Sabah. Berbanding dengan peruntukan pada tahun 2022 sebanyak 189 juta ringgit, Kerajaan Madani telah pun meningkatkan peruntukan bagi projek pembangunan semula sekolah daif di Sabah kepada 776 juta ringgit tahun 2023, 949 juta ringgit tahun 2024 dan pada tahun 2025 sebanyak 2.4 bilion peruntukan telah pun disediakan. Apa yang dibangunkan? Bukan sahaja bangunan baharu, tetapi blok kelas yang moden, makmal sains yang kondusif, pejabat guru, kantin dan juga fasiliti-fasiliti yang lain. Kesemua ini adalah demi keselesaan guru-guru dan juga murid-murid kita sekalian.